Apa khabar semua para penonton di saluran YouTube? Berjumpa kita sekali lagi dalam satu lagi episod. Yang ini merupakan episod yang kedua tentang perubatan Islam. Dan bersama saya, amat saya gembira dan bahagia sekali lagi beliau ingin memberikan sedikit pendapat pandangan, iaitu Encik Abdul Kadir dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Dan pastinya video yang kedua ini, kalau yang pertama tentang wafak tangkal azimat, yang kedua kita nak cakap tentang saka. Inilah, kalau dalam rancangan Misteri Jam 12 ni, tentang saka ni ramai yang tak ingin tahu, ada yang tak tahu nak tahu, dan kita akan sentuhlah mungkin ada jenis-jenis saka yang boleh dikaitkan ataupun barang-barang yang digunakan dengan saka ini. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Kadir kerana sudi bersama dengan kami dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, dan Encik Kadir, terima kasih kerana sekali lagi kerana sudi bersama dengan saya dalam episod kedua kali ini ya. Dah masuk episod yang kedua ni, kita ada janjikan episod pertama tu, untuk yang kedua ni kita nak cakap tentang saka. Jadi boleh Cik Kadir terangkan tentang apa sebenarnya itu saka? Ya, ni saka kisah berkaitan dengan orang daripada dahulu-dahulu, zaman dahulu apabila mereka ingin merantau ke luar negara, selalunya ibu bapa runsing ataupun risaukan mereka keselamatan. Jadi mereka diiringi dengan benda-benda halus ni, iaitu khadam. Jadi apabila mereka perlukan bantuan di sana, khadam ni akan bantu ataupun dipanggil saka. Jadi saka ni dia akan bersama-sama kita macam badi lah. Jadi dia akan ikut mana saja kita pergi. Dan orang-orang yang ada saka ni terjadi pada terdapat beberapa jenis lah. Nanti saya akan terangkan. Orang-orang yang ada saka selalunya bila dia pergi tempat-tempat yang berkuaka ataupun tempat-tempat yang orang kata apa tu dalam bahasa Jawa, tempat-tempat yang angker. Angker. Jadi bila dia orang pergi ke sana, dia orang akan, cara mereka jalan semua dah lain, cara mereka cakap lain kerana badi dia, saka dia dah nampak dekat sini ada lagi satu punya jin yang lain-lain, mereka akan cuba defend, kononnya nak defend. Jadi itu permulaan saka ni. Ada juga yang jenis lain, iaitu bila dia tuntut, terutama sekali apabila mereka belajar ilmu batin. Ilmu batin ni dia ada mengamalkan makhluk jin untuk bantu, and then ilmu seruan seperti yang diorang alih-alih menurun, nanti syekh ni datang ke, panglima ni datang ke, macam-macam yang datang. Ini semua bukan yang datang tu yang betul, ia semua saka, jin. Jin ni lama-lama bila dia dah panggil, dah jadi kebiasaan, dia tetap akan pada kita dan menjadi saka pada turunan. Jadi saka tu ialah keturunan, dia menurun-urun. Jadi boleh saya katakan saka ni adalah sejenis dampingan. Dampingan boleh. Dan adakah saka tu satu dalam setiap manusia yang mengamalkan ataupun boleh lebih dari satu? Dia tengok macam mana punya saka yang digunakan. Ada yang lebih, ada yang satu. Tapi dia akan bergila-gila ganti kepada keluarga kita. Mengikut pengalaman Cik Kadir sendiri lah, dalam satu badan paling banyak saka yang pernah anda berdepan dengan berapa banyak tu? 68 saka. 68 jin lah dalam satu badan. Dalam badan. Pada mulanya kita jumpa 30 dan kemudiannya ada satu suri rumah ni 68 jin. 68 Jadi kalau sentuh tentang 68 jin ni, saka ni dimiliki, diwarisi ni, adakah sesuatu yang diwarisi yang diinginkan ataupun secara tidak langsung? Dulunya memang keturunannya inginkan penjagaan ataupun dampingan. Tapi apabila dah jadi turun-menurun, kadang-kadang mereka tidak tahu yang mereka mempunyai saka. Apabila kita bacakan ayat-ayat ruqyah, baru kita dapat tahulah. Jadi mereka tidak mau. Cuma dia secara automatik dia akan berdamping dengan kita. Macam mana Cik Kadir menghitung ataupun mengira berapa banyak jin dalam badan ni? Nama-nama mereka. Setiap kali bila kita baca, selalunya kalau yang 68 tu satu hari kita cuma keluarkan 3 sajalah, tidak lebih daripada itu, kerana pesakit tu pun penat bila jin tu keluar. Kalau nama-nama malaikat kita tahu ada malaikat seperti Israel, Mikael, Jibril dan sebagainya. Kalau nama-nama jin ni macam mana? Mereka gunakan nama-nama yang tak tentu ni Casey. Kadang-kadang nama-nama Islam kita juga ada kadang-kadang nama-nama Jawa banyakkan puteri-puteri, roden-roden yang datang, pengairan, title dia amat tinggi. Jadi selalunya bila kita nak minta tahu, tanya nama, dia tak akan beri dengan senang je. Lazimnya kalau saya tengok video-video ataupun sesi perubatan lazimnya orang yang merubat ni akan tanya
siapa nama kau? Siapa nama kau? Dari mana asal? Kenapa mesti tahu nama dan asalnya bagaimana? Okey, kalau bagi kita, bila kita tahu nama, senang untuk kita panggil mereka untuk berbual lah menggunakan nama seperti nama sekarang cakap Casey begini Casey Casey. Jadi kalau tak ada nama, kita nak panggil dia tu amat susah. Dan apabila mereka menggunakan nama, kita tahu dari mana asal mereka. Dan juga bila kita tanya kau asal dari mana, selalunya Casey bila kita tanya asal dari mana, lazimnya mereka akan bohong kita. Aku datang daripada sipulan-sipulan. Padahal itu saka dia. Dia nak kaitkan, nak jadikan gaduh. Jadi itu dia. Mungkin Cik Kadir boleh jelaskan. Tadi ada terangkan tentang ada berbagai jenis saka yang boleh dikaitkan. Antaranya saka-saka yang macam mana tu? Okey, selalunya ialah penjagaan iaitu seperti tadi saya terangkan, pendampingan untuk menjaga mereka. Ada yang untuk menjaga harta benda, ada yang menuntut protection harta benda. Dulu dia orang pakai di sawah-sawah, di ladang-ladang mereka. And then benda ni untuk menjaga kawasan ladang. Dulu kita tak ada Cisco, tak ada Gurga. Dia pakaikan jin-jin ni untuk jaga. Jadi kemudian tu saka yang mereka menuntut ilmu. Yang paling lagi satu, saka yang bila dah ada dalam rumah, dah benda tu dah duduk dalam rumah, kemudian tu kita pindah tanpa mengetahui rumah itu berhantu dan mereka akan duduk menjadi darah daging kita sendiri. Jadi saka-saka ni ada nama-nama tertentu ke yang diberikan? Tidak seperti, ada. Tidak ada nama-nama tertentu Tak ke? tertentu. Atau nama-nama hantu ke yang digunakan dikaitkan dengan saka? Tidak ada juga. Tidak ada. Ya. Jadi mungkin ada tak barang-barang yang dikaitkan dengan saka ni sendiri? Banyak kisi barang-barang seperti yang ada di sini. Pertama sekali ini sanggul. Kalau kita ingat cerita Mak Sentul dia ada pakai juga begini kan. Ini sanggul yang mana ada pendamping-pendampingnya. Jadi bila diorang simpan ni, selalunya kalau ibu-ibu dulu-dulu dia suka perutkan bawah katil, dalam almari sanggul-sanggul seperti ini. Tujuan apa tu untuk simpan? Ini dah ada saka tu, pemanggil dia. Jadi dengan siapa yang memiliki benda ini, saka tu akan berpindah ke rumah itu. Jadi apakah tujuan dia ada saka ni? Mungkin kalau Cik Kadir kata tadi ada sejenis saka yang boleh jaga harta benda. Kalau yang ini, jenis yang ini bagaimana? Yang ini selalunya untuk protection. Protection, dan kalau perempuan pakai yang ini untuk seri Seri. Dia pakai sikat ni, sikat yang ada ni, ini untuk seri normally. Jadi dia akan tinggalkan sikat di kepalanya. Di atas itu ataupun sikat rambut. Yang lazimnya lagi satu kacip. Kacip ni juga adalah benda di dalam yang mana dah diturunkan. Dan yang paling selalu kita jumpa pisau lipat. Ini makcik-makcik suka simpan dulu. Jadi ini ada satu contoh guys di mana mereka dampingkan saka bersama-sama mereka. Seperti orang dulu dia menggunakan beg-beg seperti yang ini kecil-kecil. Kalau untuk yang lelaki pula, yang tadi semua untuk perempuan saya lupa ini lagi satu cermin ini pun juga ada kait mengait dengan saka dia. Kalau lelaki selalunya mereka menggunakan keris-keris yang saya tunjukkan ni ini dalam ni. Jadi kalau kita nak tahu keris-keris yang diorang gunakan untuk saka, selalunya mereka akan asapkan atau limaukan Jadi kerisnya akan jadi malam-malam tertentu lah. Ya, malam-malam tertentu. Mereka akan asapkan, kemiankan untuk makanan saka tu lah Begitu juga ada yang perlu diikat dengan kain-kain jenis macam begini kalau kita tengok ada bau lagi ni semua pemanggil dia lah. Jadi mereka normally taruh, kalau orang kita selalunya dia suka depan pintu Adakah ni keris-keris dari turun-temurun? Kebanyakan dari turun-menurun. Dan pernah ada mangsa tak? Tidak tahu pula ada yang bukan keris tapi golok seperti golok ni kalau kita tengok dah bertahun dia dah melekat semua kan. Golok. And then ada badik di sini juga seperti ni badik. Ini semua kepunyaan-kepunyaan yang ada keturunan saka. Jadi selalunya kita ambil barang ni dan kita halaukan saka tu. Jadi ini semua barang-barang yang dimiliki oleh para pesakit pusat rawatan Nurul Ilaj. Saya. Jadi bagaimana barang ni boleh sampai ke tangan anda? Adakah mereka sendiri yang datang beri? Okey, selalunya pesakit-pesakit ada saka, kita galakkan untuk datang ke rumah untuk meriksa rumah mereka. Dan apabila kita periksa rumah kita menjumpailah barang-barang ini seperti yang macam ini dulu ini yang lama punya juga maaf kalung macam gini semua kan. Jadi bila kita jumpa barang gini dan kita periksa ini adalah kepunyaan saka. Selalunya barang-barang gini dia tidak
simpan dengan terang. Banyakkan disembunyi-sembunyikan. Mungkin ahli keluarga tak tahulah, ada yang Ahli tak keluarga tahulah. tak tahu. Jadi ibu meninggal tu tiba-tiba rumah kacau bilau. Kemudian tu seperti yang saya cakap, ada kali kita orang-orang itu amal ibadahnya baik, tapi dia tak tahu dia ada saka. Bila dia nak meninggal, baru timbul saka ni yang nak minta pesan di mana saya nak pergi, kepada siapa saya nak pergi. Jadi itu satu pertanyaan yang baik. Jadi kalau bagaimana nak hentikan saka? Anda katakan ada antara saka ni orang yang minta sendirilah. Yang minta sendiri itu pandai-pandai lah. Dia jumpa dengan pakar untuk mendapatkan rawatan. Tapi sekarang ni saka yang tidak diingini, diturun secara paksa ataupun secara tidak sengaja, macam mana? Okey, selalunya Casey yang diturunkan kepada, kalau yang wanita anak beranaknya yang garang, jenis pemarah atau yang terlalu lembut hati, sekejap-sekejap nak nangis. Kalau lelaki bila diturunkan mereka jadi degil, tersangat degil, susah nak dengar cakap, kata orang telinga panas lah, dengar sikit nak gaduh. And then ada kali, okey, cara untuk menghindarkannya berbalik pada Al-Quran dan hadis. Sembayang, banyakkan zikir, dan setiap suap makannya, orang yang ada saka, yang ada penyakit-penyakit seperti ini, setiap suap makannya kena bismillah. Macam kita awal saja kan, tapi yang mereka ni bismillah setiap suap, supaya makanan tu tidak menjadi zat pada jin-jin atau pemangsa saka ni. Jadi setiap suap setiap suap, begitu juga air, setiap suap air itu diminta baca bismillah. Jadi apakah mungkin yang akan dilakukan kalau saka tu kekal dalam badan? Kita ada beberapa jenis cara dan ubat untuk menghancurkan saka tu. But selalunya orang-orang yang mempunyai saka, mereka tidak sanggup melaluinya. Dia rasa bila dia makan, misal katalah kita ambil air yang dah dibaca diminum, dia rasa panas, dia rasa tak tenteram. Pasal saka ni tak nak keluar, jadi dia mengganggu. Seperti satu kali tu saya dipanggil pukul 4 pagi. Dia cakap, "Makcik bila dah minum air, kepala makcik semua benjol-benjol. Kenapa ni?" Jadi selepas subuh kita pergi dan kita pergi, tidak ada benjol Casey. Cuma pesakit ni yang rasa kerana jin tu nak keluar, panas, dia rasa benjol-benjol. Tapi ada yang gatal. Bila dilihat tak nampak benjol. Tak ada, physically kita datang. Even anak-anaknya cakap tidak ada benjol, tapi mak dia cakap, "Kau pegang ni. Ni semua benjol." Gitu. Jadi dia tak menggalakkan kita untuk menghalaukannya. Jadi itu dia. Mungkin ada Cik Adi nak tambah apa-apa tentang saka? Yang mudarat ni saka ada setengah orang saya pergi jumpa mereka rasa bangga, rasa suka yang dia ada saka kerana dia lain daripada orang lain. Dia boleh nampak. Masalah nampak ni pada dia indah. Satu nikmat yang boleh nampak. Kemudian tu dia rasa dia boleh ceritakan pasal masalah-masalah orang. Tapi lama kelamaan saka ini akan mengganggu mereka. Kalau tidak dia pada anak-anak, terutama sekali pada anak-anak wanita yang telah berbalir, uzur mereka akan jadi tidak tentu. Dan lazimnya orang yang menyimpan saka ni susah untuk mendapat jodoh. Jadi selalunya kita kaitkan, dia ni tak dapat jodoh pasal orang tu buat, orang ni sihir. Walhal dalam diri mereka tu ada. Saya pernah jumpa kes satu, dia simpan saka dia. Di mana tau? Ada sejenis bonjen dia simpan dalam casing electrical. Masya Allah kan. Banyak susah kita nak cari betul. Itu dalam casing TV yang ada casing electrical putih tu betul. Macam mana Cik Kadir dapat kesan? Kita ada cara-cara kita untuk mengesan. Jadi bila kita lihat keluarganya, banyakkan anak-anak perempuannya tidak dapat jodoh. Apabila lelaki meminang, dia rasa lelaki ni cacat, dia nampak saka tu nampak kan. Pasal apa? Saka tu ingin menggunakan mereka sendiri. Itu dia masalah-masalah yang timbul. Jadi itu dia sedikit penjelasan, tak banyak sebab memang tidak begitu penuh lah masa yang dapat kita luangkan bersama dengan Cik Abdul Kadir dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Dan mungkin kalau ada yang nak berhubung dengan Cik Kadir tentang nak halau saka, nak buang saka ni, bagaimana nak berhubung? Okey, pertama sekali saya nak terangkan Casey, nak tambah, kalau kita nak buang saka, nak keluarkan, tak ada magic ya Casey. Tidak boleh dalam satu hari atau satu minggu tu dah boleh keluar. Pucuk pangkalnya pada orang itu, dia yang mesti mengamalkan, memanaskan atau menghalau badannya. Jadi insya-Allah kita dapat memberi contoh cara-cara guide dia dan mereka akan mengikuti. Boleh datang ke tempat kami di 255A Changi Road ataupun menghubungi kami melalui telefon 6846 9965. Waktu pejabat ialah 10.30 hingga jam 5.30, hari Sabtu dan Ahad 12 hingga pukul 6 petang. InsyaAllah kami akan cuba dan ia berbalik pada Allah. Baik.
itu dia sedikit informasi tentang Saka, dan pastinya barang-barang yang telah pun ditunjukkan, kalau anda ada memilikinya, anda cuba tanya diri anda dan dapatkan bantuan pakar seperti ustaz-ustaz anda dan sebagainya. Yang penting video ini adalah untuk kita bersimbang, berkongsi dan berbicara dengan seorang pakar rawatan sakit, boleh saya katakan pakar rawatan perubatan Islam dari Pusat Rawatan Darul Ilaj. Terima kasih pada rakan-rakan kru saya yang ada di sini. Rancangan ni di YouTube ni bukan saya seorang saya ada kru-kru dari Verzari Studios. Kita ada Al-Hafiz yang sedang sibuk bermain handphone nampaknya. Al-Hafiz ya. Kita juga ada Cik Aziz kita di belakang saya, Cik Bang Yazid dan juga Cik Bahar dari Bahar Video. Jadi inilah rakan-rakan kita yang hadir yang turut menyerikan lagi lah. Jadi kalau anda memang suka dengan ini, mungkin satu hari nanti kita akan buat satu DVD khas penjelasan yang lebih mendalam lagi lah. Kita akan jemput mungkin Cik Kadi sendiri dan juga pakar-pakar yang lain ke duduk, kita akan berdebat ke boleh Cik Bahar baik, good jadi tengoklah kita jumpa di lain kesempatan. Mungkin episod yang lain kita akan cakap tentang santau pula Cik Kadi santau macam-macam sihir. Sihir lah khususnya. Santau ada santau angin Betul. Santau lagi apa, makanan, minuman dan sebagainya. Jadi ingin ketahui lebih lanjut, kita akan bersama anda dalam episod yang ketiga bersama dengan pakar dari Pusat Rawatan Darul Ilaj, Encik Abdul Kadir, dari saya Casey. Ingat, setiap yang baik datang dari Allah, dan kalau ada kekurangan, kesilapan kami sendiri. Terima kasih.